Jalan KL makan-makan, macam mana nak naik MRT pergi Bukit Bintang? Sebenarnya naik daripada Pulau Sebang boleh, Pelabuhan Kelang boleh, Tanjung Malim pun boleh. Kalau naik mobil, parking lah belakang ni, ada je tempat parking. Sampai Bukit Bintang ni, makan dululah Damascus. Milkshake dia pekat-pekat, padat-padat, baru RM20 je. Apa, pembuka selera, ambil je cream of mushroom soup. Yang ni baru RM10.90. Saya bagi tahu harga terus sebab selalu orang cakap normalisasikanlah, tunjuk harga baru boleh bajet-bajet. Ya, faham. Macam salad ni pun RM19, RM20, macam gitu je. Macam tadi tu cold appetizer kita panggil, yang ni hot appetizer. Macam-macam jenis daging boleh makan dengan roti. Boreng ambil pizza, ambil pie ni, ada Turkish pie, macam-macam juga ada, bercheese. Settle appetizer baru kita ambil yang berat-berat. Contohnya Mandy chicken ni baru 20 lebih kalau ambil yang kecil tu. Tapi tak kecil mana lah, saiz Pak Arab. Aku suka weh dia punya lamb chop steak ni. Harga keras sikit lah, tapi sedap. Kambing dia tu lembut, makan dengan roti. Kalau kau biasa makan ikan bakar orang Melayu kat Melaka tu, kau try Pak Arab punya ikan bakar, sedap juga tau. Makan punya makan, jangan lupa tengok aku punya harga aku tunjuk tadi tu. Aku pun lupa nak sebut pasal harga dah. Yelah, benda sedap. Macam shawarma daging, shawarma ayam ni tak semesti makan kat dalam, boleh je makan kat luar. Macam orang beratur kat luar-luar lah, biasa korang tengok tu kan. Paling penting environment dia lah, selesa, cantik macam kat luar negara. Pergi lah Damascus Bukit Bintang.